Kalau Enzo Maresca boleh dipecat selepas menang 2 piala utama, iaitu Conference League dan juga CWC dalam tempoh setahun je, maka persoalannya yang patut ditanya adalah bukan lagi siapa yang layak untuk menjadi jurulatih Chelsea. Persoalan yang sebenar adalah siapa yang selamat di Chelsea sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru tadi Chelsea official punya website pun dah sah mengesahkan bahawa Liam Rosenior adalah kita punya head coach yang baru. Dan ramai orang tanya sebenarnya, apakah sebenarnya Liam Rosenior ni lebih baik daripada Enzo Maresca? Secara jujur, kalau korang tanya aku, pendapat dia adalah itu soalan yang salah lah, yang sepatutnya yang korang tak tanya. Sebab apa? Sebab bila jurulatih yang ada pengalaman bersama-sama bekerja sama dengan Pep Guardiola dan ada credibility tactical dia, ada filosofi dia, nampak macam mana sebenarnya gaya permainan yang nak dibawa, dan dah memenangi 2 piala utama dalam satu season pun masih dipecat, maka isu yang sebenarnya adalah bukan daripada kualiti jurulatih, tapi isu yang sebenarnya adalah model pengurusan Chelsea, model pemilikan Chelsea sekarang. Jadi mari kita lihat dengan adil lah. Walaupun dia dah meninggalkan kita, tapi aku kena cakap juga pasal perkara ini. Enzo Maresca, dia bukan seorang jurulatih yang secara random. Maksudnya dia ada dia punya identiti tactical yang jelas lah. Apa yang dia nak dengan barisan pemain dan juga barisan pemain yang dia ada tu, dia tahu sebenarnya apa yang dia nak buat. Dan dia tahu sebenarnya untuk menjadi head coach ni, dia perlu ada authority di dalam bilik persalinan ataupun dressing room lah. Dan yang paling penting sekali, dia memang deliver trofi UECL dan juga CWC. Tapi dalam Chelsea zaman pemilikan Boehly dan juga Clear Lake sekarang ni, itu yang menjadi masalah. Sebab apa? Sebab Maresca dia ada prinsip dia sendiri. Dia ada dia punya idea dia sendiri, dan dia bukan jenis yes man. So dalam pemilikan struktur pemilikan semasa di bawah Clear Lake ni, jurulatih sekarang ni bukan lagi manager, dia hanyalah sekadar head coach ataupun ketua jurulatih. Dan apabila head coach ni dia terlalu kuat identiti dia, maksudnya dia dah bukan sekadar head coach saja, dia sebenarnya seorang manager, so dia akan jadi sukar dikawal. Dan itulah dia. Akhirnya Enzo Maresca diberi tunjuk jalan keluar lah oleh Clear Lake. Dan kalau kita tengok pula Liam Rosenior ni, okey, sebenarnya sebab apa Clear Lake mengambil Liam Rosenior ni? Sebab kita ada baca lah Felipe Luis lah, Cesc Fabregas lah, Xavi Hernandez lah, dan ramai lagi lah nama-nama lain yang dikaitkan dengan Chelsea. Tapi akhirnya pengurus ataupun head coach daripada Strasbourg, iaitu sister club kepada Chelsea, yang dipilih untuk menjadi ketua jurulatih sekarang. Sebab di atas kertas kita nampak ni Liam Rosenior ni macam dia lebih muda dan dia lebih fleksibel kalau nak dibandingkan dengan Enzo Maresca, dan mungkin dia ada persamaan ataupun persetujuan dan lebih selari lah dia punya sistem itu ataupun dia punya filosofi itu dengan projek jangka masa panjang yang Clear Lake ada untuk Chelsea. Tapi jangan salah faham, Rosenior bukannya upgrade daripada Enzo Maresca. Itu yang aku nak tekankan kat sini. Cuma bezanya ialah kita tahu Enzo Maresca ni dia dah proven, dia dah menang championship bersama dengan Leicester City, dia dah menang Premier League 2 dengan Manchester City punya klub ataupun pasukan remaja Manchester City. Dan apabila jurulatih seperti Enzo Maresca ni yang dah proven, yang dah ada legacy, yang dah ada heritage, dia sebenarnya lebih berisiko lah kepada struktur pemilikan baru Chelsea ni. Jadi Liam Rosenior ni adalah yang disebaliknya Enzo Maresca, iaitu dia belum proven, belum pernah memenangi apa-apa piala pun, tapi dia mudah disesuaikan. Untuk pemilik, bagi mereka, untuk pemilikan Chelsea ni, Clear Lake ni, bagi mereka, Liam Rosenior ni dia lebih mudah untuk ikut blueprint yang diberikan. Dan mungkin juga kurang kuasa politik dan kurang leverage lah. Maksudnya Liam Rosenior ni dia tak ada heritage sebagai pemenang bersiri lah, maksud aku, macam Enzo Maresca kan. So jadi pendek kata, Liam Rosenior ni
adalah senang diganti apabila perlu. So itu yang menjadi faktor utamalah pada pendapat aku. Dan soalan yang paling penting sebenarnya yang perlu kita tanyakan sekarang ni, apakah jaminannya Liam Rosenior ni boleh bertahan? Jawapan dia satu je. Tiada jaminan langsung. Tiada sesiapa head coach yang datang ke Chelsea ataupun mana-mana kelab kecuali Luis Enrique lah. Aku ada baca yang PSG nak tawarkan dia kontrak seumur hidup, tapi itu lain cerita lah. Untuk di situasi di Premier League, tiada siapa pun yang akan jaminan yang akan bertahan selama-lamanya di sesebuah kelab. Dan yang paling penting sekali di Chelsea, kita dah tengok Enzo Maresca dah menang piala pun masih lagi tak menjamin dia punya keselamatan ataupun security dia punya job tu. Dan kadang-kadang keputusan yang baik pun boleh diketepikan. Walaupun kita tahulah sejak 2-3 ataupun 10 match kebelakangan ini kita nampaklah ada penurunan prestasi di bawah Enzo Maresca. Tapi itu tidaklah terlalu teruk sampaikan menyebabkan sepatutnya dia ditunjuk jalan keluar. So jadi Rosenior ni dia masih boleh dipecat apabila gagal. Dan dia juga masih boleh dipecat kalaupun dia punya prestasi so-so, sederhana lah, tak terlalu baik ataupun tak terlalu teruk. Tapi dia juga boleh juga dipecat kalaupun ada progres. Maksudnya kalaupun ada progres daripada berbanding dengan season lepas lah. Dalam Chelsea, pemilikan model Chelsea sekarang ni, naratif adalah lebih penting daripada hasil sekarang ni, yang apa yang aku nampak lah. Dan apabila situasi ini berlaku sebenarnya, kalau Rosenior tu gagal, media akan keluarkan naratif lah yang bahawa Liam Rosenior is not ready yet, maybe it's too big for him, the role is too big for him. Pemilik akan menggunakan ayat yang sama. Okay, this is a long term project, we needed more time. Macam itulah ayat dia, ayat yang sama. Dan penyokong macam aku, macam korang semua mungkin akan menyalahkan Liam Rosenior lah. Sebab kita tahu kan, Liam Rosenior tu yang menjadi poster boy lah untuk management. Dan tapi satu benda yang tak akan disentuh sudah pastilah struktur di atas ataupun owner ataupun sporting director yang ada di Chelsea sekarang ni. Dan apabila Liam Rosenior sekarang ni akan meninggalkan kita satu hari nanti, kitaran yang sama akan berulang. Maksudnya akan ada pengurus lain yang datang dan terpaksa mengikut blueprint yang ditetapkan oleh hierarki yang berada di atas lah. So aku nak sekarang ni kita dah sampai ke di akhir episod, dan aku nak tutup episod ini dengan satu ayat yang aku rasa mungkin agak sedikit keras tetapi jujur lah. Bagi aku, Chelsea sebenarnya tiada masalah jurulatih. Chelsea ada masalah identiti dan juga pemilikan model pemilikan kelab. Selagi jurulatih dianggap sebagai aset yang boleh diganti, piala yang telah dimenangi tidak menjadi menjadi KPI ataupun benchmark, dan stability is not the priority, maksudnya kestabilan itu bukanlah lagi keutamaan, maka sesiapa pun datang, sama ada Enzo Maresca ke, Pep Guardiola ke, Carlo Ancelotti ke, Xavi Alonso ke, Xavi Hernandez ke, ataupun sesiapa sahaja selepas ini, mereka ini semuanya adalah sementara. Mereka ini semuanya boleh disingkirkan bila-bila masa sahaja di bawah pemilikan model pemilikan yang baru oleh Clear Lake ni. Dan persoalan yang sebenarnya bukan adakah Liam Rosenior boleh berjaya bersama Chelsea, tapi adakah Chelsea bersedia untuk memberi seseorang itu, tak kisahlah siapa, masa untuk berjaya. So itulah saja konten aku untuk untuk episod ini. Dan macam biasa aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe aku punya channel ni. Aku nak ucapkan terima kasih. Dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, tolonglah subscribe kerana aku ingin mencapai 3,000 subscribers sebelumnya bulan April tahun 2026 lah. Maksudnya di penghujung March tu aku dah aim at least aku dah ada 3,000 subscribers lah. So itulah saja daripada aku untuk kali ini di Zonan. This is the Blue Podcast Malaysia. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.